Islam ajar pada kita bahawa lepas pada dunia ada ni, dia akan buat dunia lain. Benda lagu ni orang putih tak reti, orang Amerika tak reti, orang Jerman tak reti. Ertinya orang Islam. Kalau orang putih sendiri Islam, dia reti bahawa lepas pada dunia ni ada dunia lain. Kalau kita panggil akhirat. Dalam tiap-tiap kali kita semaya, sama ada orang Melayu ke semaya, orang Siam Islam ke semaya, orang Cina Muslim ke semaya, dia kena baca Maliki Yaumiddin. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tuhan yang berkuasa penuh hari pembalasan, hari agama. Tuhan yang berkuasa penuh hari agama, Din, hari pembalasan. Artinya ada sesuatu lagi lepas pada ni, ada dunia lain. Namanya kita panggil kiamat, kita panggil Yaumiddin, kita panggil Yaumul Fasli, kita panggil At-Tammah, kita panggil Al-Haqqah, kita panggil macam-macam nama, lebih kurang 40 nama kiamat dalam Quran.